Kita usahakan rumah itu dari depan akan tampak sederhana, tapi kebunnya luas, tanamannya mewah megah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita limpahan nikmat sehinggalah ke saat ini. Hari ini merupakan hari yang ketiga terakhir saya berada di SMK Agama Sibu selepas mendaftarnya dahulu pada 5 Julai 1999. Jadi selepas 25 tahun setengah di sini, Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan bahawa saya akan berpindah pergi. Tidak jauh, hanya beberapa kilometer saja daripada sini, SMK Kampung Nangka. Seluruh warga SMK Agama Sibu yang dirahmati Allah, sepanjang 25 tahun setengah di sini, berbagai pengalaman telah dilalui, yang manis, yang pahit dan sebagainya. Sepanjang 25,5 tahun ini, berbagai kemajuan yang disaksikan sepanjang berada di sini. Anak-anak Semekas makin ramai yang berjaya, yang telah keluar daripada Semekas dan menjadi orang-orang penting di luar sana. Alhamdulillah, di kesempatan ini saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih, terutamanya kepada pengetua dan rakan-rakan pentadbir yang banyak memberi sokongan sepanjang saya menjalankan tugas sebagai PKM. Kepada guru-guru, terima kasih yang tidak terhingga, kerana anda lah yang sebenarnya hero-hero, jago-jago yang menyebabkan urusan hal ehwal murid ini dapat berjalan lancar. Kepada anak-anak pelajar, terima kasih kerana menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang dengar kata, anak-anak yang tidak banyak menyusahkan kami, saya secara peribadinya dan kami para guru secara amnya. Jadi semoga pelajar kuatkan semangat, kuatkan tekad, terus berusaha, kerana saya yakin semua kita berpotensi untuk berjaya. Anak-anak pelajar yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, pada sesiapa pun yang datang menggantikan tempat saya dan menggantikan tempat barisan pentadbir dan guru-guru nanti, semuanya mempunyai matlamat yang satu, iaitu untuk mencemerlangkan SMK Agama Sibu. Berilah kerjasama kepada mereka sebagaimana kamu semua memberi kerjasama kepada saya dan kepada barisan guru-guru selama ini. Mohon maaf atas segala salah silap, terlebih kata, tersilap bahasa, mengguris rasa sepanjang 25 tahun setengah saya berada di bumi Semekas. Semoga Allah permudahkan untuk kita bertemu selalu.